Jalan-jalan cari makan, misi mencari kari direncahkan oleh Babas. Babas, rencah hidupku. Rasa asli, rempah sejati. Serbuk kari dan rempah ratus yang sentiasa di hati dan menjadi pilihan utama kita semua. Rasanya asli, bebas dari bahan-bahan tambahan, bau pun wangi dan sedap dimakan. Tak kari lah kalau tak gunakan serbuk kari Babas kan? Bertempat di Bangsa, ini dia restoran mabuk yang menyediakan nasi biryani ayam madu. Tapi dekat sini bukan sekadar ada nasi biryani sahaja. Ada macam-macam lagi. Ayo, kita masuk ke dalam. Baik, kita bersama dengan Datuk Seni dan juga Encik Omar iaitu pemilik restoran mahbub ini. Tapi saya tanya dulu kepada Datuk Seni lah. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit apa yang membuatkan nasi biryani ayam madu di sini sangat istimewa. Biryani ayam madu kita ni, kita menggunakan rempah sendiri kita. Selain daripada tu, serbuk kari Babas juga memainkan peranan juga dalam biryani kita. Kita menggunakan serbuk Babas ni sebab konsisten taste dia dan kualiti dia. Rasa nasi biryani dengan kari kambing sini memang baik. Datang sini daripada kecil lagi, selalu bapak datang bawa sini makan. Sini rempah dia memang kena sedap. Kuah dia pun memang naik hingga ke awan kan. Kambing, ayam dia pun tender, juicy, memang padu su. Nasi biryani kari ayam di restoran mabub sangat sedap. Saya memang makan setiap minggu. Satu minggu lebih kurang 3 hingga 4 kali. Rasa dia memang lah. Sebab tu saya datang seminggu 3-4 kali. Dah berapa tahun dah menggunakan serbuk kari Babas? Lebih kurang 30 tahun. Uyo, 30 tahun. Lama. Hui, masa yang paling anda tak sabar sekali untuk review kita punya nasi biryani ayam madu. Kalau anda order nasi biryani dekat sini, dia akan berikan sekali dengan kuah dal, ada lagi dengan acar. Macam kita makan dekat kenduri kahwin tu. Dan juga mestilah kena ada ayam madu. Ada juga ayam bawang. Orang kata kalau nasi dia ngam, maksudnya semua pun ngam juga. Ayo. Wih, sedapnya. Nasinya wow. Rempah tidak terlalu over sangat. Okey, dan paling penting ada rasa dia punya lemak-lemak sebab apa dia menggunakan minyak sapi tu. Ayam madu dia pula. Okey, tadi Datuk ataupun owner mabuk ni ada bagi tahu kat Nadia. Nadia, kita gunakan rempah Babas untuk ayam madu ini. Kombinasi di antara ayam madu dan juga nasi dia yang berlemak-lemak ada rasa minyak sapi tu memang sangat lengkap. Bau kari dia memang sangat padu, sangat mantap. Inilah dia kari lamb shank di sini, di mana warna dia, tekstur dia pekat menyelerakan. Untuk menu kari lamb shank di sini, mereka menggunakan serbuk kari daging Babas. Di mana kita tahu produk Babas ini menggunakan bahan-bahan yang berkualiti dan paling penting kerana tiada bahan tambahan yang lain. Jadi setiap kali kalau kita makan kari daripada serbuk kari Babas ni, kita tak akan cepat rasa bosan. Rasa-rasa nak tambah lagi. Inilah dia rasa asli rempah sejati. Mari kita cuba. Okey, untuk makan kari lamb shank ni, Nadia makan sekali dengan nasi bukhara. Nampak tu daging dia, besarnya. Portion dia sangat besar dan dia punya kuah kari pun yang sangat pekat. Tengok tu. Wow. Okey, Nadia akan cubitkan sedikit. Nak rasa dia punya kelembutan daging kambing ni. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rempah kari Babas ni memang sedap, memang menggiurkan. Dan yang paling penting sekali, tak kari lah kalau tak gunakan serbuk kari Babas kan. Memang sangat lengkap. Kari yang berikutnya kita ada kari ikan tenggiri. Nampak ni, dia punya warna kari yang sangat pekat. Bau dia memang wangi. Kerana untuk kari ikan tenggiri ni, mereka menggunakan serbuk kari ikan Babas. Tuangkan sedikit kari dia. Tengok pekat tu. Wow. Ikan dia manis. Ikan manis, dia punya rempah tidak terlalu kuat sangat tapi rasa dia punya rempah. Kari ikan terbaik. Kari yang berikutnya kita ada kari ayam. Kari ayam ni menggunakan serbuk kari ayam Babas dan yang paling penting warnanya dan bau dia sangat wangi.
Rasa dia punya rempah tu tidak ada terlalu masin ke apa ke. Seperti mana yang Nadia bagi tahu tadi, rempah kari babas ni dia tak ada menggunakan rasa-rasa tambahan yang lain. Jadi rasa dia memang padu. Sedapnya bau sup kambing dimakan sekali dengan roti. Jadi sup kambing ini menggunakan rempah ratus rahsia mahbub. Sekarang kita makan pula dengan dia punya kambing. Lepas ni kita cicah pula dengan roti tu. Dia punya rasa rempah dekat dalam sup ni diserap elok oleh kambing ni. Jadi inilah dia di antara menu yang anda boleh order di restoran Mahbub yang terletak di Bangsa. Dibuka pada setiap hari dari jam 7 pagi sehingga 12 tengah malam. Yang paling penting, kari di restoran Mahbub Bangsa ini memang mantap, padu, sur dan Nadia love. Jadi kalau datang ke sini, memang kena order dia punya set nasi daun pisang. Dia punya kari kambing, kari dia memang asli punya kari lah apabila kita rasa.